Assalamualaikum. Hari ni Fiza berada ataupun bawa properti berada di rumah landed teres 2 tingkat di Kut Lanah, bukan lagi apartment. Okey, kita masuk ke dalam. Rumah ni berdekatan dengan Ken Tentera, Pasaraya Ekon Jaya dan juga Politeknik. Politeknik Kut Lanah. Jom kita masuk ke dalam. Ini merupakan entrance ataupun dalaman yang ada untuk muka depan rumah ni, ruang tamu, dan ni bolehlah ruang lepok-lepok ataupun ruang keluarga nak chill-chill tengok TV kan. Ni adalah ruang dining area untuk rumah ni. Jom kita masuk ke bahagian dapur. Ni ada satu bilik, satu toilet. Rumah ni sebenarnya ada 4 bilik tidur, 3 bilik air lah. Dan ini merupakan bahagian belakang. Kalau ni extend lagi buat wet kitchen ke gapo boleh. Depan ni kita buat dry kitchen, belakang tu kita buat wet kitchen. Mari kita naik ke bahagian atas pula, sebab rumah ni kan ada 2 tingkat tadi. Atas ni dekat tangga ni nak letak chandelier pun boleh lagi. Ni adalah satu lagi ruang. Kalau nak buat ruang keluarga pun boleh, nak buat ruang lepok-lepok pun boleh, tak ada masalah. Ni ada balcony dekat rumah ni kan. Kecil comel je balcony dia. Ni merupakan bilik master bedroom. Ada satu ruangan toilet. Kalau nak extend ke depan lagi pun boleh, tak ada masalah. Kita pergi pula ke bilik yang ketiga dan juga keempat dah. Berdekatan ada bilik ni, bersebelah-sebelah. Bilik ni ada satu sharing toilet lah. Sharing toilet. Rumah ni sangat comel dan luas. Luasannya lebih 1,600 lebih square feet. Dan juga ventilation dia pun cukup banyak. Kalau kita puasa setiap bilik tu ada tingkat belakang. Adik kakak hok mana berminat nak cari rumah dekat bahagian Kut Lanah, bolehlah Roger bolehlah mari kita viewing bersama rumah ni deh. Hubungi 0113758140. Bye bye.